Saya dah lama dah nak bagi tahu rahsia ni dekat family MBB. Rahsia ni ramai tak sedang. Yang sebenarnya semua family MBB ni dah ada skill nak buat duit. Kita ambil contoh mudah lah, kita ambil Tuan Khairi. Bulan lepas sahaja dia buat RM3,699. Kita tengok pula Azwan Akhir. Azwan Akhir buat RM7,607. Last kali Puan Fat RM9,273. Saya nak bagi faham sikit lah. Depa ni asalnya mana pandai menjual pun. Depa ni klien saya. Nak pujuk orang, nak bercakap, memang tak lah. Jadi apa rahsia depa ni yang depa boleh buat ribu-ribu setiap bulan? Mai dekat. Saya nak bagi tahu. Orang membeli bukan sebab kita pandai bercakap. Tak. Orang membeli bila depa rasa yang kita ni faham masalah depa ni. Cuba ingat balik waktu simptom GGA tu duk teruk. Yang simptom dia tu duk berulang-ulang. Sak rasa mencucuk dada, sak nak terlekat, sak nak pening. Kita cerita dekat doktor. Satu masalah dah lah tak faham. Depa tak sempat pun nak tengok kita. Lah kali ambil ubat, balik. Family dengan adik-beradik tak payah duk cerita lah. Semua kata kita ni mengada-ngada buat teruk. Dia jadi takut nak makan. Masuk bilik ayam takut nak tutup pintu. Nak duduk seorang pun takut. Takut segala benda. Kita pun confused dengan badan kita sendiri. Last kali kita baru jumpa Afai ni. Dia tak kisahlah kok mana kita jumpa Afai ni. Kok iklan ke, kok sedara ke, kok kawan-kawan recommend ke. Allah, kita beli Afai ni bukan sebab kita tengok iklan dia best ke apa. Tak pun. Kita beli Afai ni kita sanggup cuba sebab kita rasa yang menjual tu faham masalah kita ni. Kita duk cerita semua, mereka dengar. Lepas tu kita kata simptom kita hak ni, hak tu, hak ni. Yang mana kalau kita cerita dekat orang lain kata kita gila. Mereka kata, tak, ini perkara biasa. Benda tak ada apa pun. Mereka mudahkan kita faham apa yang berlaku dekat badan kita ni. Apa yang perlu makan, exercise macam mana nak kena buat. Senang kata step by step. Dan sedap tak sedap, hidup kita mula ceria balik. Dan dalam proses semua ni, hak ni orang tak perasan. Kita dah dapat benda yang satu ketika dulu kita cukup nak. Yang mana kalau kita ada benda ni waktu awal-awal dulu, taklah kita jadi serupa orang gila. Benda ni lah yang kita panggil sebagai ilmu MBB. Ilmu makan bagi betul tu. Dan bila kita ada ilmu ni, baru kita boleh tolong diri kita yang dulu tu. Ramai orang macam ni. Kita boleh terangkan kat mereka yang duk mengadu simptom macam-macam 24 jam kat grup-grup Facebook ke TikTok ke WhatsApp, kita dah boleh terangkan kat mereka dah. Yang mana duk Google ke, duk chat GPT ke, kita tarik mereka pergi duk tepi sat. Lepas tu kita dengar luahan dia, kita iakan dia punya simptom. Lepas tu baru kita tunjuk jalan yang betul. Sebab kita satu ketika dulu pernah duduk jadi depa dulu. Dan inilah cara kita sebagai Dietech MBB Ambassador buat duit. Memang kita menjual. Kita jual sebab kita yakin Hafai produk MBB dan MBB tu sendiri mampu selesaikan masalah mereka ni. Sebab kita dah buat dah benda tu. Kita dah experience dah. Jadi, kalau MBB sebelum ni pernah tolong anda kembali ceria, mungkin sekarang ni dah tiba masa dia untuk kita jadi asbab ubah trajectory hidup orang yang ada masalah GGA ni. Sebab kita pernah duduk rasa apa yang mereka rasa sebelum ni. Kalau dah bersedia untuk guna skill MBB ni, bantu orang dan pada masa yang sama bantu jana ekonomi kita, selamat datang sebagai Dietech MBB Ambassador.
Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Okey, baik. Malam ni kita nak jawab soalan lah. Soalan-soalan yang mana saya kutip daripada Facebook. Banyak soalan kat Facebook ni. Thank you very much. Pak Limah Tahap, terima kasih. Okey, baik. So, kita jawab. Soalan yang pertama. Okey. Perut rasa bloating. Okey. Ulu hati mencucuk bila perut kosong lama. Rasa masam atau rasa macam Clorox. Okey. Makan bila makan nasi lemak ada sambal sikit, pedih menusuk sampai ke tekak. Perut tak pedih sangat tapi tekak yang react dulu. Okey, ini soalan ni nak tanya ni GERD ataupun gastrik. Biasalah nah. So macam mana kita nak tahu ni sama ada GERD? Okey. GERD ni selalu orang tanya ni GERD ke anxiety ke ni ya? Ni GERD ke gastrik? Okey. GERD ni kan dia panggil gastroesophageal reflux disease. Dia kalau ada acid reflux, dan kita panggil gastroesophageal reflux disease lah. Okey. Simptom dia rasa masam, naik ke tekak, pedih ulu hati, sendawa, tekak, rasa panas, pedih, batuk kering, suara serak atau rasa makanan asid naik semula. Itu kita panggil GERD. Okey. Kalau nak confirm, kalau kita nak buat skop ke apa kan, ini untuk nak confirm kita punya GERD tu level apa sahaja. Okey ya. Selalunya kalau doktor nak untuk proceed dengan skop ni, dia akan tengok simptom ni lama tak, simptom tu makin kuat tak, susah nak telan tak, berat turun banyak tak, muntah darah tak, najis hitam tak, ataupun makan ubat pun tak lega, barulah doktor tu akan mungkin cadangkan untuk skop. Okey nah. Itulah GERD. Kalau beritahu ke orang GERD, sebab orang selalu kata GERD ke anxiety ni. Tapi betul, kalau macam trigger daripada kita yang stres emosi, dia akan trigger untuk simptom GERD ni, simptom reflux. Sebab perut dia, bila kita trigger untuk macam sistem, dia bukan emosi saja. Dia kalau buat kerja lebih sikit pun jadi, dia makan banyak sikit pun jadi, dia tak makan pun jadi, dia tak cukup tidur pun jadi, dia marah ke orang pun jadi acid reflux ni. Dia sebabkan dipanggil APD, abdominophrenic dysphagia, yang maksudnya kita punya diafragma ke bawah, pelvic muscle ke atas, kompres kaki perut, gas tolak naik ke atas. Itu je cerita dia. Kalau untuk orang nak faham GERD tu apa dia. Okey, nombor 2 pula. Soalan nombor 2 apa dia saya tengok soalan nombor 2. Bila berdebar, nafas jadi laju. Minum air suar atau air panas kosong, keluar angin dan debar berkurang. Rasa anxiety datang dari usus perut. Makanan kena jaga. Tak boleh ambil yang berangin atau berminyak sebab nanti dah ada rasa berat. Okey. Untuk isu ni kan, isu yang kalau berdebar tu nafas jadi laju, dia macam ni. Bila jantung nak laju, dia kena satu benda sahaja. Dia kena ada adrenalin. Tembak adrenalin saja baru jantung kita boleh jadi laju. Dan nafas jadi laju tu kita start hyperventilate. Sebab apa kita hyperventilate? Hyperventilate ni maksud kita start tarik nafas. Nafas tu start tarik nafas tu kuat-kuat sikit lah, laju. Macam tu kan? Sebab kita nafas tu jadi pendek dan kita nafas jadi laju. Untuk nak nafas tu jadi laju, kita kena diafragma kita kena jadi lepeh. Dia kena tarik ke bawah, lepas tu jadi flat. Dan jadilah nafas tu jadi laju. Minum air suar atau air panas kosong, keluar angin dan debar pun berkurang. Ya, betul. Bila kita jadi APD, abdominophrenic dysphagia ni, bila kita minum air kosong dan kita urut sikit, dia akan sendawa tu, lepas tu dia akan release gas. Bila release gas, pressure dekat kita punya abdomen ni akan berkurang. Sebab tu badan tu akan kata, okey, mungkin ada improvement, so kita relaxkan badan dia. So tubuh tu akan jadi makin relax, makin relax, makin relax, makin relax. Dan untuk condition ni kan, orang kata tak boleh makan benda minyak. Betul? In a way tak boleh makan minyak sebab untuk makan benda minyak, dia betul kalori dia kurang, tapi tenaga yang diperlukan untuk nak proses minyak tu sendiri adalah banyak. Kalau power tak cukup, memang dia akan trigger untuk masalah reflux. Okay. Abang saya nanti jadi laju, pregnant pula ni, risau betul saya, apa nak kena buat ya? Sungai GGA. Abang saya nanti laju, pregnant pula ni. Jadi pregnant ke sekarang ni? Macam mana ni saya tahu. Saya tak faham. Pregnant ke apakah?
Saya confused untuk soalan ni. Saya confused untuk soalan Mekamoto. Oh, saya pregnant. Okey. Abang saya nanti laju saya pregnant. Pula ni risau betul saya apa nak kena buat ya sebagai GGA. Baru pregnant ke? Baru trimester pertama ke? Second trimester ke? Third trimester ke? Macam mana? Baru 3 bulan pertama ke? 8 bulan. Okey, 8 bulan tak apa lah. Makan je lah. Makan jauh sikit bagi keluar angin, settle lah masalah. Tak apa, tak boleh risau pun. Kenapa ada orang sekejap dah sembuh GGA tapi ada yang sampai 3 tahun dah on off GGA ni sembuh? Dia macam ni. Untuk isu GGA, dia nak kata nak sembuh total tu boleh. Tapi dia kena ada untuk buat latihan kardio dan latihan weight training. Kalau tidak, benda ni forever dia tak okey. Sebab dia bukan masalah perut sangat. Untuk masalah perut ni, untuk macam contoh masalah leaky gut orang panggil kan. Leaky gut ataupun bahasa sains dia hyperintestinal permeability, dan bahasa Melayu dia berlaku keboleh terlapat usus hyper ni. Dia sekejap saja nak heal. Dia tak ambil masa pun. Cuma yang nak heal lama ni kita punya otak ni. Itu kita punya disfusi hippocampus. Untuk nak selesaikan disfusi hippocampus memang perlu latihan kardio dan latihan beban. Sebab dengan latihan kardio dan latihan beban dia akan menghasilkan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang mana akan heal kita punya hippocampus. Bila kita punya hippocampus makin heal, dan baru kita makin boleh hadap stres. Nah, kalau untuk orang yang kata sekejap GGA ni saja sembuh, tak. Maksud dia tak sembuh pun. Benda ni saya jumpa berlaku banyak kali lah. Yang maksud dia hanya mengurangkan. Dia hanya mengurangkan dia punya keradangan dekat perut, dan dia ada lebihan tenaga untuk dia tidur okey, untuk dia berak okey, dan untuk dia hadap stres daripada dia punya makanan. Contoh dia dah dulu tak boleh makan cili disebabkan oleh capsaicin tu, dan dah boleh makan. Lepas tu dia tak boleh makan kacang, lektin. Lepas tu dia dah heal sedikit dia punya leaky gut, dan boleh makan kacang balik. Tetapi benda tu kalau dia apa benda tu dia tak tahan lama. Sebab kalau kita perlu ingat, kalau seseorang tu berumur 30 tahun ke atas, dia akan ada isu sarkopenia. Sarkopenia ni bermaksud dia akan hilang berat otot daripada tahun ke tahun, dan menyebabkan berlakunya pengumpulan lemak yang banyak. Dan benda tu yang akan menyebabkan berlakunya disfusi hippocampus tu makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Latihan kardio tu latihan macam mana? Untuk Tuan Azman, saya dah buat buku dah bab ni. Saya dah buat buku. Semua ni saya dah buat buku dah. Okay, tengok kat sini ya. Dia rajin tak rajin saja godek untuk saya punya kitab, saya punya saya punya library. Saya punya perpustakaan ni lah sedang kata lah. So kita buka flip camera. Okey, tengok. Ni untuk untuk kita punya website, dia ada MBB ebook ni. Untuk MBB ebook ni, dia banyak dah benda. Saya juga ada update buku baru. Mana tahu untuk latihan kardio. Okey. Apa dan bagaimana senaman zon 1 dan zon 2 bantu untuk pulih GGA? Yang ni. Yang ni. Yang ni saya buat spesifik untuk orang GGA faham akan isu ni lah noh. Oi, pergi download pula. Apa tak boleh buka? Ustaz. Okey. Ni dia. Dekat sini saya explain kenapa perlunya work bersenam, macam mana nak bersenam, macam mana kita nak kira kita punya maximum aerobic function ikut kita punya umur. Lepas tu macam mana kita nak tahu kita punya zon 1 dan zon 2 berapa lama kita perlu buat setiap hari, dan macam mana nak meningkatkan dia punya intensity daripada hari ke hari, bulan ke bulan ikut kita punya ni. Ni senaman-senaman dia yang kita boleh buat. Tapi yang paling baik sekali dan semua ni adalah bukan berjalan laju tau. Okey, sat.
dekat saya punya website MBB Shop, mbbshop.com.my tu ada dekat saya punya link tree, dekat saya punya ruangan bio tu. Dah ada dah. Boleh download terus. Dia selalunya dia bukan dia saya letak kat sini berjalan laju tau. Saya letak dekat sini berjalan laju. Tapi sebenarnya adalah kita nak naikkan kita punya heart rate kepada zone 2. Zone 2. Kalau macam saya umur 41 tahun, saya punya zone 2 dalam 138, 137, itu start saya punya zone 2. Saya perlu maintain dekat zone 2 tu selama dalam 45 minutes setiap hari. Kalau jalan laju saja tak dapat. Dia kena jogging. Nah, tapi untuk starting boleh berjalan saja dulu. Nah, sebab benda ni perlu tau. Benda ni perlu untuk nak naikkan kita punya BDNF, iaitu Brain Derived Neurotrophic Factor tu. Nampak tu saya tulis? BDNF adalah sejenis protein penting yang bertindak sebagai baja untuk sel otak, terutama di bahagian hippocampus, pusat ingatan dan kawalan stres dalam otak. Okey, bagi mereka yang sedang pulih daripada GGA atau NGIDS, NGIDS ni kita panggil Neurogastroimmune Dysregulation Syndrome, senaman cardio intensity rendah adalah pilihan yang sangat baik membantu dalam merangsang penghasilan BDNF. Senaman kardio intensiti rendah adalah selamat, menenangkan sistem stres dan menyokong kesihatan otak serta usus. So kena buat. Yang ni kena buat nah. Dan kalau untuk yang masih menjadi misteri, untuk yang menjadi misteri, bagi yang saya nak exercise tapi tak boleh lah, saya jadi apa bla 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 bla, jadi trigger symptom lah. Ni saya tulis, jalan je pun dah trigger GGA, memang jalan je pun dah trigger. GGA memang dah tak boleh sedaman ke? Ni ada saya letak sikit. So kita boleh download kat sini. Okey. Bagaimana GGA menyebabkan lonjakan kadar jantung secara mendadak semasa senaman walaupun berintensiti rendah? Ini especially untuk yang baru berlaku, untuk yang baru nak bersenam. Okey. Dia dah start MBB, hafal, lepas tu dia start, dah boleh tidur balik, dah boleh buang air besar elok balik, dah boleh makan elok balik. Dia punya bukan makan elok balik. Maksud dia punya kekerapan makan tu dah start berkurang. Mungkin daripada awal tu dia start 6 kali makan. Lepas tu dia boleh buat 3 kali makan, 2 kali makan. Lepas tu dia start bersenam. Untuk bersenam awal-awal ni memang akan menyebabkan lonjakan kadar jantung secara mendadak semasa senaman walaupun berintensiti rendah. Pada peringkat permulaan semua orang kena redah benda ni nah. Okey. Ni saya explain dah. Fenomena ini sering berlaku dalam individu yang mengalami stres kronik akibat masalah pencernaan, mengakibatkan kehilangan gizi otot dan menjejaskan kebolehan penyimpanan glycogen pada hati. Berbeza dengan individu sihat yang berasal-asal beralih dari zon 1 ke zon 2, kemudian ke zon 3 sebelum mencapai zon 4. Mereka yang mengalami kehabisan glycogen dan stres berterusan sering melangkau zon 2 dan 3 dan terus tindak bala kecemasan di zon 4. Dia selalunya workout tu, kalau kita tengok dekat dia punya ada smartwatch kan. Saya ada smartwatch kat saya ni. Dia daripada zon 1 tu heart rate dia dalam 100 macam tu, 110, tiba-tiba dia lompat pergi 150 macam tu terus secara tiba-tiba. Ini perkara biasa untuk orang yang awal nah. So saya explain kat sini semua dah ada. Dia bergantung pada penggunaan lemak, glycogen dan kadar zon jantung, bla bla bla. Semua dah ada dah bab ni. So ajar rajin godek. Saya punya kitab tu. Buku free je, tak kena bayar pun. Okey, so saya tengok untuk apa lagi ya? 4 bulan dah abang hafal tapi tak mula sedaman. Kena mula sedaman. Tak susah pun. Macam ada dapat note tu, ada saya ada tulis. Saya berhenti hafal 12 atas masalah keseorangan, pasti saya on hafal. Dia kena start dengan setengah dulu. Panglima tahu kena start. Kena minum macam mula dulu balik kan setengah secek, kena minum pula setengah. Kena mula start balik setengah. Waktu on hafal dulu okey tak kan? 4 bulan. So pening macam tabuk, kadang-kadang rasa ambitan tapi masih boleh kawal. Sakit mata, rasa pedih berat. Dia pening. Okey. Pening ni dua dah macam saya maklumkan dalam live sebelum tu. Beza vertigo dengan akibat satu, vertigo dengan orthostatic intolerance. Dia ada dua beza ni. Vertigo dia kalau pening, dia pening memusing. Itu disebabkan oleh gangguan dalam bahagian dalam telinga kita.
bahagian vestibular, ataupun lebih tepat lagi bahagian semicircular canal, kita punya sarus paru bulat, berlakunya pertambahan cecair dekat situ. Dia akan affect kita punya pendengaran sekali. Dia akan datang dengan bunyi desing dan pening. Okey, kalau untuk berlakunya rasa pening melayang ni, itu dia lain sikit. Pening melayang ni disebabkan oleh orthostatic intolerance, yang mana kita hilang kebolehan untuk berhadapan, dia punya kita hilang kebolehan untuk nak regulate kita punya tekanan darah tu dengan cepat. Sebagai contoh, kita duduk lama, lepas tu berdiri saja tiba-tiba dia nak start pening, ataupun kita diri lama sikit dia nak start pening. Apa lagi? Diri lama start pening. Dari lama start pening, duduk, ataupun kita tunduk lama macam tu buat kerja, lepas tu kita bangun secara tiba-tiba pening. Yang tu dia boleh terpengaruhi dengan kita punya gula dan darah, terutama waktu petang. Bila kortisol kita drop, paras gula kita drop sekali, dia start nak jadi sekali benda tu. Tapi kalau petang ni dia sekali trigger rasa anxious, apa semua sekali, perut kemul dan pasal. Itu disebabkan oleh orthostatic intolerance. Dia datang sekali dengan APD, abdominal phrenic dysphagia, yang buat jadi bloating waktu petang tu. Disebabkan oleh kita punya hilang. Okey. Tuan nak tanya, kalau colitis sulfide boleh ke? Boleh, insya-Allah boleh. Hilang jantung laju, tapi ni mula kena jantung laju balik, sebut. Tak apalah tuan. Apa amal saja hafal tu, insya-Allah saya follow MBB. Lepas tu workout tu penting. Workout tu kena. Okey, Ustaz, kita tengok balik soalan nombor 3. Soalan nombor 3 hari ni. Soalan nombor 3. Sesak nafas. Sesak nafas 2 hari tidur kena. Okey. Soalan, sudah 2 hari sesak nafas, malam tidur kena tinggi bantal, dada ketat macam ada sesuatu dekat dada, tanya apa perlu dibuat. Okey. Tuan, saya nak tidur mula rasa berangin, takut nak baring tuan. Okey wes. Memang more V1. Okey, memang tepatlah kali ni. Soalan sebab nombor 3 ni kena. Soalan, sudah 2 hari sesak nafas, malam tidur kena tinggi bantal, dada ketat macam ada sesuatu dekat dada, tanya apa perlu dibuat. Okey, baik macam ni ya. Benda ni kita kena faham konsep saya. Waalaikumsalam Cik Nuris. Okey, kita kena faham konsep. Kalau kita faham konsep, insya-Allah kita boleh tackle apa pun. Tapi kalau kita tak faham konsep, kita duduk takut 24 jam tak berhenti kan, yang ni apa kanser ke apa semua. Okey, baik saya jelaskan. Untuk 2 hari sesak nafas, malam tidur kena tinggi bantal. Sebab apa kena tinggi bantal? Sebab nanti dia reflux. Okey, tak apa. Dia macam ni. Key dia dekat sini, sesak nafas. Sebab apa sesak nafas? Sebab apa sesak nafas? Dia nak berlakunya sesak nafas, dia kena ada masalah APD, abdominal phrenic dysphagia. Yang ni saya dah buat TikTok, saya dah buat VTT dah untuk benda ni. Boleh tengok dekat saya punya video TikTok lah. Boleh tengok video TikTok saya tunjuk video ni saya kerap tunjuk. Video ni saya kerap tunjuk. Alhamdulillah saya dah amalkan 5 plus dah 2 tahun. Sekarang ni alhamdulillah dah okey, banyak workout tuan. Workout kita nak bagi benda ni total hilang, kena workout. Kalau workout tu masuk dalam group fitness, MBB fitness, dalam tu kita belajar semua bala untuk bersenam ni lah. Semua segala jenis teknik ilmu hitam kita semua ada dekat situ. Saya ada 4 dah ada group tu tak. Kalau ada group tu steady lah, tak ada isu lah. Okey, baik. So untuk benda ni, flip kamera sikit. Okey. Hari ni kita panggil APD ni tau. Okey. Dia bukan disebabkan oleh masalah pertambahan gas. Yang ni orang kena ingat, masalah perut. Kalau hampa dapat belajar ini saja, dapat tangkap ni saja, dan tutup video nak keluar live saya tak apa dah. Dapat ni saja. Untuk masalah berangin, perut kembung ke apa semua tu kan, dia bukan disebabkan oleh pertambahan gas. Ingat dia bukan disebabkan oleh pertambahan angin dalam perut, bukan. Dia disebabkan oleh cara kita menguruskan gas tu jadi kot lain sikit. Kalau untuk orang yang ada masalah gastrik GGA ni, dia ada masalah APD ni, abdominal phrenic dysphagia. So kita tengok apa yang berlaku untuk buat jadi sesak nafas ni. So kita tengok ni adalah otot diafragma. So orang tak apa nak faham, tengok ke tepi kan. Saya google sikit
Dia panggil diaphragm. Bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu kita panggil okey, ni otot ni. Ni otot ni. Ni. Ni yang panggil diaphragm ni. Okey dah, diaphragm. Okey. Kalau kita tengok balik video tadi, mana video tadi? Ni. Kalau kita tengok video tadi, ni lah dia ni. Untuk orang ada masalah GGA, apa yang berlaku kalau kita tengok play video ni, nampak? Dia punya diafragma tu tertolak ke bawah. Bila tertolak ke bawah, kat sini dia ada perut kita yang mana dia compress kita punya gas tu. Pelvic muscle ni tertolak naik ke atas sekali. So bila APD ni berlaku, orang tu akan rasa nak kerak kencing. Dia jadi kerak kencing. Tapi bila kencing tu keluar sikit-sikit, keluar titik-titik, tapi dia ada urge untuk nak kencing tu. Nah. Okey. So dia compress gas yang sedia ada dekat kita punya perut tu. So dia compress. Dia compress macam ni. Zen. Dan bila ni berlaku, dia lock kitanya diafragma dekat sini. Kalau kita nampak satu lagi, patutnya ada satu lagi muscle kat sini, panggil psoas muscle. Kat sini juga. Psoas muscle tu dia akan tertarik ke bawah ni sekali, menyebabkan dia lock kita punya diaphragm ke sini, diafragma kita ke sini. So kita nak napas tu tak lepas. Dia jadi sesak napas. Sesak napas. Gas tu pula dia akan merengsa kita punya dinding abdomen kat sini. So badan tu dia ingat orang tu lagi stres lah, perut tu nak meletup ke apa kan. So dia akan hantar signal pada otak, kata orang ni dalam keadaan bahaya, memang dia akan lock benda ni kat sini. So kita kena lepaskan sedikit gas dekat sini, baru badan tu akan rest, baru badan tu boleh tenang. So untuk nak lepaskan gas dekat sini, itu yang kita buat tips yang paling senang, iaitu minum air kosong. Kita minum air kosong. Jadi nampak perut tu kebuncit macam tuan-tuan. Ya, betul. Yang ni orang panggil distension. Okey. Dalam apa, kalau medical punya bahasa, dia ada dua. Kalau bahasa Melayu dia kata kembung lah. Kembung. Tapi kalau perut tu rasa angin, dia kata kembung juga. Dia ada dua lah. Perasaan ataupun benda yang subjektif, aku rasa macam perut ni berangin lah. Aku rasa macam perut ni sebu lah. Itu adalah perasaan, iaitu subjektif, yang itu digelar sebagai bloating. Satu lagi dipanggil sebagai distension. Kalau kita nampak perut kita buncit, lepas tu bila kita ukur tu pun ada berlaku peningkatan inci, itu kita panggil distension. So bloating dan distension ni disebabkan oleh masalah APD, abdominophrenic dysplasia. Harap faham. So bila kita minum air kosong, kita urut bagi sedawa, tekanan gas dekat kita yang kawasan abdomen tu akan makin kurang. Bila makin kurang, tubuh akan kata okey, rasa-rasanya problem ni dah selesai, dah solve. Dia akan hantar isyarat kepada otak, kata okey, kita tenang sikit. Dan baru kita boleh urut, dan baru kita rasa macam selesa. Kita urut lagi, bagi selesa. Tips dia adalah urut sampai bagi nafas tu rasa lawah, sampai boleh tarik nafas tu habis, baru kita tidur. Kita tidur tak payah pakai bantal tinggi pun. Kalau dalam kondisi macam tu, kita dah boleh nafas sampai rasa lawah, tak perlu bantal tinggi dah. Pakai bantal rendah pun boleh tidur. Dia tak akan jadi acid reflux waktu tu. So ingat, tips dia mudah saja. So saya ulang balik. Kalau rasa sesak nafas, ingat kita ada masalah APD, abdominophrenic dysplasia. So untuk bermaksud kita punya diaphragm yang untuk kembang kecutkan kita punya paru-paru tu dah lock ke bawah, dia jadi flat. Bila dia jadi flat, kalau kita tengok kat sini satu benda yang orang faham, saya nak bagi tahu kenapa bila jadi macam perut kembung ni dia senang jadi reflux. Okey, start. And lower esophagus sphincter. Okey, kita tengok. Okey. Yang ni mungkin orang boleh faham. Okey. Kalau kita tengok sini, kita yang diaphragm ni, yang tadi tu. Okey, diaphragm kita, dia diikat sekali dengan kita punya LES, lower esophagus sphincter. Okey, kalau kita tengok ini lagi detail lah. Lower esophagus sphincter. So, bila dia tertarik ke bawah, dia akan buka kita punya LES ni. Dia tarik ke bawah, dia flat, lepas tu dia buka.
Bila dia buka kat sini, memang dia akan memudahkan berlakunya masalah acid reflux. So, bukan bermaksud kita punya LES tu sakit. LES tu rosak ke ataupun longgar. Tak, bermaksud diaphragm kita dah tarik ke bawah, memang dia akan buka sebab dia jadi flat. Dia jadi flat memang, dia jadi lubang je tu. Lepas tu flat, dia buka lagi. So, benda ni kalau dibiarkan lama kelamaan, dia akan menyebabkan berlakunya masalah hiatal hernia. Perut tu tertolak naik ke atas. Sebab kita, alah benda ni dia tak susah pun nak faham. Benda ni senang sangat. Benda ni tak faham. Bila kita, diaphragm ni tarik ke bawah, lepas tu terbuka macam tu, pressure gas dari sini memang dia boleh tolak sebahagian pada perut kita naik ke atas. Sebab lubang dia besar lah. So, macam tu lah ceritanya. Dah? Okay. So, kita tengok soalan. Kalau hiatal hernia stage berapa kena operate? Kalau stage 3 tu, kalau ada duit, insurans buatlah no. Kalau untuk untuk hiatal hernia ni kita kena faham selalunya orang confuse dengan type dan grade. Jadi kita kena properly tanya doktor yang buat skop dekat kita, dia type apa, grade apa. Dia satu, kalau type dia ada 4 type. Satu type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1 ni bermaksud saya tulis saya lukis sini kat sini yang boleh orang faham sikit. Saya dah buat dah penjelasan panjang lebar bab ni. Type of hiatal hernia. Lah, kita tengok dia dah. Secara ni dia ada 4 type. Ni type type 1, type 2, type 3. Mix. Lepas tu satu lagi dia type 4. Untuk type 1 sliding, type 2 rolling. Lepas tu type 3 ni dia campur sliding dengan rolling. Type 4 ni adalah massive sliding and rolling. Yang tu memang kita buat operation terus lah. Kalau untuk type 3 ni kalau ada duit, memang kena buat lah no. Ni dia ni. Ni ada 4 jenis kot. Type 1, type 2, type 3, type 4. Type 4 ni kena buat lah. Kalau type 3 ni ada duit kena buat lah. No. Apa lagi saya nak cakap tadi? Saya pun lupa lah. Tak apalah. Satu grade. Grade pula bermaksud berlakunya berapa banyak kita punya keradangan pada kita punya hiatal hernia tu sendiri. Ni ada grade. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Dia berlain-lain grade nya. Ini maksud kita punya keradangan. Dia boleh type 1 grade 3. Type 1 grade 4, type 1 grade 2 ataupun type 2 grade 1. Dia ada grade-grade dia lah. Tak perlulah pakai ubat angin tu, minum air dan urut bagi senawa. Kalau tapi kalau macam ubat angin Semiticon tu, dia bantu lagi mudah untuk senawa. Itu je. Kalau ada ambil, tak ada ambil kosong pun boleh je Cik Nuris. Saya berapa kena batu karang kat bawah, rasa macam senak bawah perut. Adakah itu simptom angin? Macam kat bawah, saya baru lepas kena batu karang. Batu karang tu selesai lagi tu. Tuan Syuk Zainal selesai lagi. Tapi kalau rasa senak bawah perut tu, angin yalah, memang dia lah nak. Bang, JJA ni memang buat hingga sumbat ya, walaupun tak ada hingga sia, sudah semestinya itu disebabkan oleh massive activation syndrome, berpunca daripada isu systemic intolerance, berpunca daripada kita punya kekurangan penghasilan diamine oxidase dekat kita punya usus, akibat masalah leaky gut. Dia punya chain of reaction dia macam tu. So dia akan menyebabkan rasa hidung sumbat, mata kering, mata gatal. Apa lagi? Dia boleh menyebabkan badan rasa panas. Tak ada rasa panas badan, tak tentu pasal panas kan. Rasa macam demam tapi tak demam. Apa lagi? Rasa jadi gatal-gatal kat kulit. Semua benda tu lah. So untuk mengurangkan benda tu, sebelum menyebabkan benda tu nak menjadi lebih karut, kita telan ubat alergik. Ambil saja cetirizine ataupun loratadine. Untuk cek Arif Zainal. Kata ni grade 3 macam mana?
Dah, tapi saya bukan grade. Tapi saya grade bukan type. Allah, tapi kalau macam type, dia selalunya kalau dia tulis grade saja tu maksud type 1 grade 3 lah. Type 1 grade 3 ni maka file practice MBB selesai lah benda tu. Tak ada apa pun yang kita nak risau. Benda biasa je. Waalaikumsalam Cik Belami. Tuan, kalau ada macam ada batu karang rasa sakit ke dekat perut? Dia bukan sakit saja dekat perut. Dia memang sakit. Dia kalau batu karang tu memang sakit betul. Nah. Okey. Dia ikut batu tu saiz apa? Ikut batu tu saiz apa? Kalau batu saiz kecil tak rasa apa pun. Okey. Okey, kita pergi untuk soalan lain lah. Untuk soalan lain pula. Pening berpusing selepas makan. Okey, baik. Lama sudah tidak kena pening berpusing. Pagi selepas makan nasi sikit sebagai alas perut, tiba-tiba datang pening berpusing. Rasa nak muntah, loya, rasa nak kencing dan nak membuang. Duduk rehat atas kerusi baru hilang pening berpusing. Tapi kenapa masih tidak okey? Dia sebenarnya dia bukan pening berpusing ni. Kalau pening berpusing maksud dia vertigo. Yang ni nak kata sebenarnya pening melayang lah ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila dia duduk rehat atas kerusi baru hilang pening tu. Ini bermaksud disebabkan oleh orthostatic intolerance. Yang dia trigger disebabkan oleh dia makan tu. Kita kena tengok dia punya lauk apa dia. Dia kena tengok lauk apa. Dia makan kobeh ke, dia makan nasi rabu budu banyak ke, dia makan ada sambal belacan lebih sikit ke, dia makan ada lauk tu ada kacang ke apa semua. Semua tu boleh trigger benda tang tu. Apa beza GERD dan gastrik ya? Kalau duduk rasa melayang, kenapa dia duduk rasa melayang macam dia duduk rasa melayang ke berpusing? Dia duduk dengan duduk tu dia hilang tak rasa melayang tu. Okey, kalau sebab benda tu agak subjektif, sebab melayang berpusing ni dia agak subjektif untuk orang. Apa beza GERD? GERD ni bermaksud gastroesophageal reflux disease. Maksud kita ada masalah acid reflux, itu kita panggil GERD lah. Dan benda tu bila berlaku dengan kerap, baru dia panggil disease di belakang tu, gastroesophageal reflux disease. Gastrik ni satu perkataan yang sangat umum. Dalam bahasa Melayu ni perkataan yang sangat umum. Kalau berlakunya masalah gas dekat perut, kembung perut, acid reflux, perut pedih, perut berbunyi, semua tu kalau orang Melayu kita panggil gastrik. Itu beza dia. Okey, apa beza SIBO? SIBO ni maksud small intestinal bacterial overgrowth. Bermaksud kita punya bakteria usus kita tak balance. So kalau kita nak tahu kita ada masalah SIBO ni, kita boleh buat urea breath test. Kita boleh tahulah untuk kita ada masalah SIBO ni, no? Kenapa stres boleh bawa kesan pada GGAs? Okey, bab ni kan saya dah buat buku dah. Bab ni. Dia rajin gojek. Rajin kita godek. Saya punya sana buku kat mana? Stress. Okey. Yang ni, buku ni. Kalau tahu macam mana stres boleh menyebab GGA, disfungsi hipokampus, bukan isu penghadaman mental dan otot. Okey. Yang ni orang suka baca ni sebab dia semua banyak gambar kot. Tak banyak gambar. Ni. GGA adalah masalah disfungsi hipokampus. Dia bukan isu penghadaman, bukan isu mental dan juga isu otot. Cuma cara dia menunjukkan diri ataupun bahasa doktor kita panggil manifestationnya. Cara dia manifest adalah bentuk masalah penghadaman mental dan juga otot. So kita tengok kat sini. Okey, ramai anggap GGA berpunca daripada masalah pencernaan otot tegang ataupun masalah mental. Hakikatnya semua itu cuma manifestasi, bukan punca sebenar. Okey. Akar kepada GGA sebenarnya terletak pada disfungsi hipokampus, iaitu bahagian otak yang berfungsi sebagai pengawal utama sistem stres dan tenaga badan. Apabila seorang berada dalam stres kronik, sama ada dari trauma emosi, tekanan kerja, makan tak betul, kurang tidur ataupun keradaan berpanjangan, hipokampus akan mula kehilangan keupayaan untuk mengawal hormon corticotropic releasing hormon dan juga kortisol. Akibatnya badan kekal dalam mode survival walaupun tiada bahaya sebenar, otak menjadi tegang, nafas jadi pendek, perut bangin, bla 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 bla. Ini sebabnya ramai pesakit GGA pergi dari satu ubat ke satu ubat, dari rawatan perut ke rawatan minda, tapi tetap tak pulih sepenuhnya kerana mereka rawat simptom bukan pusat kawalan hipokampus itu sendiri. Apa yang menyebabkan disfungsi hipokampus? Okey, yang ni yang saya terang ini, semua benda ni lah. Dia agak detail sikit, agak terperinci, tapi mohon bacalah nah.
Mohon baca. Dia ada banyak gambar dekat sini. Seorang seronok stress contoh macam ni satu ni. Okey, hippocampus perlukan banyak tenaga. Ibarat pengurus tenaga dalam otak, ia kawal emosi, memori dan tindak balas stres. Bila hormon stres iaitu CRH dan kortisol tinggi terlalu lama, tenaga dialihkan untuk survive bukan repair. Yang seterusnya akan menyebabkan kita mengencutkan kita punya neuron. Benda ni dia masuk sains. Dia masuk sains sikit saja, tak banyak pun. Pertumbuhan sel baru perlahan. So lepas tu ini tak banyak sangat. Ni untuk asas saja ni, asas. Dia masuk kat sini kan. Ini banyak sikit kot. Ini banyak sikit lah. Kita mengecut. Okey, lepas tu hippocampus sangat sensitif terhadap stres. Stres kronik sama ada kimia, emosi, fizikal, emosi, kimia, makanan, ubatan, suplemen adalah punca utama disfungsi hippocampus. Okey. Lepas tu disfungsi hippocampus menyebabkan tubuh mengalihkan tenaga daripada pemulihan kepada pengurusan stres. Ini menyebabkan semua. Ini semua saya dah explain dah kat sini. Semua dah ada. Rajin-rajin dah dibaca. Rajin-rajin je baca. Okey, so saya lihat. Saya macam angin tak berhenti, nafas jadi pendek. Dia bukan angin tak berhenti sebab badan tu dalam keadaan stres yang berpanjangan. Itu yang dia menunjukkan merasa macam angin tu tak berhenti. Sebenarnya angin tu banyak tu saja, dia tak bertambah pun. Cuma dia stuck kat sini saja. Dia yang front tu stuck kat sini. Memang kena bagi lepas angin. Lepas tu MBB kena jaga, Afai kena makan. Dah okey sikit, jangan rasa sihat dah. Selalunya orang yang praktis MBB makan Afai ni, awal-awal tu dia rasa sihat sikit, dia tinggal terus. Dia kata tak mau buat dah. Dia balik kepada cara hidup lama. Dia tak terus ke api fasa 2 MBB, iaitu kita start untuk bersenam, makan HPD, makan Real B, buat weight training. Dia tak mau buat dah. Lepas tu dia benda dia berulang. Dia setiap kali dia berulang, dia bukan berulang makin okey dah, dia berulang makin teruk. Itu kita tak mau tu. Acid reflux boleh buat pasal penat? Ya, sudah semestinya. Tenang, kenapa setiap kali saya makan daging mesti cerit birit walaupun ambil sedikit saja. Okey, kalau macam tu kita avoid dulu daging. Sebab badan yang flush cepat sangat tu. Avoid dulu daging, makan benda lain dulu. Ambil alpha sekali, makan alpha sekali ya, jangan lupa. Okey, betul ke makan daging 3 kali seminggu risiko sakit jantung? Allah, cerita karut apa tu? Dia siapa kalau dia macam ni lah macam ni. Dia benda ni pun saya berani juga buat pertandingan. Saya bagi 10,000 lah, senang kata saya bagi 10,000 RM10,000 Malaysia kepada siapa-siapa saja yang boleh bawa kat saya jurnal perubatan yang mengatakan makan daging 3 kali seminggu menyebabkan berlakunya masalah jantung. Saya suka macam tu, pertandingan macam tu, sebab saya tahu dah memang tak wujud pun menentang tu. Memang tak wujud pun. Dia kalau jadi macam tu, kita kena buat due diligence. Due diligence ni maksudnya kita kena buat homework kita. Kita kena buat homework untuk memastikan apa yang info yang kita dapat tu betul tak betul. Macam saya, kalau saya dapat benda, saya rasa karut lah benda ni, ataupun rasa mungkin betul, saya akan buat due diligence. Saya akan buat homework untuk pastikan benda ni betul ke orang ni cakap kan. Okey, so macam soalan ni, betul ke makan daging 3 kali minggu menyebabkan masalah sakit jantung? Okey, so buku ni saya ada, semua saya ada, jangan risau. Okey, macam ni. Ada 2 buku ini. Ibu GGA tak boleh makan daging ke? Satu lagi apa? Okey, kenapa anda rasa tak selesa lepas makan daging? Pun ada juga. So kita baca buku ni ya. Kenapa anda rasa tak selesa lepas makan daging? Benda ni setiap raya haji lah. Raya haji kau terutama untuk orang tua kan. Makan-makan je kata dia rasa tegang, bahu sakit, pinggang sengal, dada mencucuk, jantung berdebar, rasa cekik. Dan ramai pula kaitkan sintet ini daging tinggi kolesterol, darah tinggi, saluran darah tersumbat. Tapi hakikatnya ini jauh tersasar dari kebenaran. Apa sebenarnya berlaku? Kita kena tahu daging ni dia tinggi dengan TEF, iaitu thermogenic effect of food. Okey, yang mana akan menyebabkan daging memerlukan banyak tenaga untuk dihadam. Ini dipanggil TEF. Ni saya bandingkan karbohidrat berapa persen pakai, lemak berapa persen pakai, protein pakai banyak tenaga.
Maksudnya kalau badan anda kurang tenaga akibat kurang otot dan mitokondria kurang aktif, metabolisme rendah, bila anda makan daging confirm akan trigger macam ni. Dia macam badan orang tua. Badan orang tua. Tubuh akan urai otot sebagai sumber tenaga gluconeogenesis untuk membolehkan proses penghadaman terus berjalan. Ini adalah punca kepada segala sinta selepas anda makan daging. Okey, ni saya explain GGA dan IAS punca sebenar anda rasa selesa. Kebanyakan sinta yang anda alami bukan sebab kolesterol atau salah satu sebab, tapi disebabkan oleh GGA yang berpunca dari IAS, iaitu Energy Allocation Repertaining Syndrome. Bila anda mengalami IAS, anda akan dapati otot makin kurang, enzim pencernaan makin lemah, tenaga sel makin merosot, otot saraf makin keras dan memendek. Dia bukan untuk orang yang kurang otot saja. Orang yang lemak banyak, orang yang dia punya nisbah lemak lebih tinggi pada otot pun akan jadi macam ni juga. Orang GGA memang confirm lah. Jantung berdebar. Ia sama seperti orang yang berumur dan gaya hidup sedentary, tak aktif. So makan daging saja dia jadi macam ni. Orang GGA pun jadi juga macam ni. Daging tetap kena makan, cuma adjust jumlah daging untuk sinta dan kekuatan tubuh. Kalau nak makan daging banyak, workout kena kuat. Workout kena kuat, kena bina otot. Kalau apa satu lagi untuk yang saya tengok sekarang, banyak juga orang yang cakap tips untuk kurus. Tips untuk kurus, kalau nak kurus kan, saya bagi tahu lah. Tip untuk kurus dan sihat sepanjang hidup kan. Untuk nak jadi cantik ke kulit nak flawless ke macam mana, macam saya kan, tak ada apa jerawat langsung. Ni tak pakai filter kan mentang ni kan. Bersenam, bina otot. Itu je trik dia. Kan? Nak kurus kena bina otot. Perempuan nak kurus, nak cantik kena bina otot. Kena main berat, kena main besi, kena main otot. Kalau tak bina otot, kita yang makin tua ni, saya umur 41 tahun ni, kalau saya tak bina otot, saya confirm jadi kain buruk. Jadi orang tak berguna. Masa tak ada, otak je slow, power tak cukup. Nak apa bersama suami isteri pun, umur saya ni, kawan-kawan saya ramai ada masalah. Macam mana nak bersama, ada masalah, tak kerah lah, apa semua cepat pancut lah. Tenaga tak ada. Workout, bina otot, sentiasa bina otot. Kalau kita tak bina otot, kita hanya simpan lemak, memang tunggu masa untuk datang penyakit. Nak cantik, kena bina otot. Ni bukannya tak makan. Ni tak, kalau nak cantik, kena tak makan. Itu membongak maksud dia. Ini jadi bahasa pelik-pelik lah saya guna, minta maaf. Dia kalau macam saya kata, tu tengok, diet pelik-pelik, diet tak makan nasi. Itu cukup pelik lah. Diet tak makan nasi. Lepas tu diet apa lagi diet lah yang agak-agak ajaib ni. Diet tak makan nasi, diet tak makan langsung pun ada juga. Jadi kurus, memang kurus, tapi kurus sakit lah. Kurus sakit. Diet keto boleh buat. Kalau untuk contoh diet minum air aja. Itu memang tu. Dia boleh kurus, tapi kurus sakit lah, sebab kita akan lost. Mula betul kita akan hilang lemak sekali. Tapi lepas tu kita akan hilang otot. Bila kita kelajuan hilang otot lebih daripada kita punya hilang lemak tu, dia mula memang turun macam tu. Otot dengan lemak memang macam tu, dia hilang. Tapi sampai masa otot kita akan laju lagi. Sampai satu ni kita tengok berat tu dia plateau. Berat kita hantar sama saja. Lagi tak makan yang sama saja. Lepas tu kita makan banyak, tiba-tiba berat lemak tu meningkat macam tu, berat otot macam tu saja. Nak bina berat otot, dia tak ada cara lain. Dia kena bersenam. Nak handsome, nak cantik, nak kuat, nak kahwin lain, kena bersenam. Diet tak makan malam, betul? Janganlah buat benda pelik-pelik macam tu. Dia kalau nak kurus, kena bersenam lah. Nak kurus, nak cantik, nak kuat, kena bersenam. Tak ada cara lain. Jangan bergantung kalau cucuk Monjaro ke kan sekarang. Dia akan hilang berat otot, dia akan jemput penyakit lain. Kajian sikit punya banyak dah yang mana untuk orang yang diabetes, cucuk Monjaro betul. Untuk diabetes dia akan masuk remission, tapi cukup saja 6 bulan ke setahun dia akan relapse balik masalah diabetes dia. Dah ada dah. Sama yang benda ni, sama.
Okay. Itu saya agak sedikit ranting tadi, minta maaf. So kita teruskan soalan kita. Okay. Gatal badan ruam ada nak tambah bini wajib bersamaan tanam ubat tambah otak. Ya, betul. Saya sangat setuju diet das. Itu kita kena buat. Bukan. Tuan, kalau sudah kurus memang kena senam jugalah. Macam, okey, untuk Cik Aslina, macam saya punya klien sebelum ni kan. Dia punya BMI dia, perempuan. BMI dia normal. Okey. Tapi bila dia check untuk in body punya machine kan, berat lemak dia sikit punya banyak. Berat otot dia sikit. Sebab tu dia ada masalah nak bersama dengan suami isteri dia malas, nak bersama dengan laki dia malas, power tak ada, letih selalu. BMI dia cantik je. Dan benda tu juga yang menyebabkan akan meningkatkan risiko untuk berlakunya masalah jantung. Sebab lemak ni, bila terutama lemak bahagian visceral, bahagian perut kita ni kan, kalau perut tu gemuk, boroi, memang tinggi risiko untuk nak mati disebabkan oleh masalah stroke, masalah jantung kan. So perut tu adalah penanda aras kepada kita punya kualiti ataupun kita punya risiko untuk berlakunya masalah jantung apa semua ni. Tengok perut, apa-apa tengok perut. Kalau orang tu kurus perut boroi, memang tunggu masa. So kurus tak maksudnya kita sihat, tak. Kurus tu tak maksudnya kita otot cukup, tak. So macam mana pun kena bina otot. Kalau taklah saya hari-hari bersenam, pagi lari, petang angkat berat. Pagi lari, petang angkat berat. Nak bina ototnya pasal. Supaya nak kekal sentiasa handsome, supaya bolehlah jual barang. Kalau tak handsome, macam mana nak jual barang kan? Orang pun malas tengok. Nak tukarkan lemak kepada otot bersenam. Dia untuk dia tak boleh. Lemak dia tak boleh tukar pergi otot. Tak boleh. Lemak is lemak lah, otot is otot. Otot dia nak kena bina, terutama untuk kita yang dah berumur. Untuk berumur, macam umur saya 40, saya kalau nak hidup dengan nak hidup supaya kena bersenam setiap hari. Jangan tunggu sampai kita dah sampai kena pegang tongkat kan. Lepas tu nak bersenam, boleh bersenam tapi susah sikit nak panjat. Umpama kita dah masuk macam jatuh dalam gaung dah, lepas tu nak kabat ni atas agak payah sikit lah. Tenaga hati tu, semangat tu kena kuat. Tapi sementara kita boleh berjalan lagi, sementara kita boleh jogging lagi, sementara kita boleh angkat berat lagi kan, kita buat saja. No? Jangan tunggu sampai sakit. Okay, susah. Okay, saya tengok lagi. Kalau sudah kurus memang kena senam, kena wajib. Nak tambah bini wajib bersenam tambah otak, betul. Kalau malas bersenam, kita tunggu. Kalau malas senam, kita tunggu penyakit sampai lah, no. Tunggu penyakit sampai. Okey. Kurus kurang sihat sebab tak ada otot. Tambah bini, maksud dia kalau macam lelaki, kalau bukan kot lelaki tak suka perempuan kot, agak-agak lah. Kalau orang tu dah kahwin lepas tu kata, saya tengok perempuan lain saya tak berselera, maksud dia something is wrong dengan hang punya otak lah. So kita untuk kita punya self esteem, untuk kita punya keyakinan, kena bersenam lah. Kalau badan kita gemuk, boroi, macam mana kita nak pergi berdepan dengan orang kan, nak pergi bercakap dengan orang, kita pun tak yakin. Tapi bila kita handsome saja, orang layan kita pun lain. Kalau kita pun boroi, orang kecuali poket besar sikit, orang kata bagus kot. Yes, setuju. So kita benar. Gatal badan, gatal-gatal di badan naik ruam sekali. Ruam sampai ada nanah sedikit dan sudah pecah tapi masih gatal merenyam. Kena makan ubat alergik. Bab ni kena makan ubat alergik. Dia macam ni. Kalau alergik kan, naik gatal sikit saja kan. Kalau macam kita makan lepas tu kita trigger alergik kan, dia start naik sikit kat muka kan, ataupun naik start gatal, telan terus ubat alergik. Kalau orang GGA ni standby ubat alergik. Kita tak mau biar dia lama dah naik kan. Baik.
dah lama dah naik, lepas tu kita biar dia, nanti dia nak berbekah, leceh. So lepas tu sekali kita tengok kita dah start susah nak napas, dah pelan-pelan. Allergic ni bahaya tau, terutama bila dia start gatal-gatal ni, sebab dia risau dia kacau kita punya pernafasan. Sebelum dia jadi benda pelik-pelik macam tu, telan ubat allergic dulu. Dan lepas tu kita monitor lah. Kalau muka tu tak muka tu okey, saya tak nak start naik begak, tak ada masalah. Tapi kalau muka dah start begak tu, pergi hospital lah, jalan cucuk wang lah. Okey, baik. Soalan, berak setiap hari tapi najis kecil dan anda lendir. Ni soalan yang sangat best ni, soalan yang best. Berak setiap hari tapi najis kecil dan ada lendir setiap kali berak. Okey, saya explain dulu lah. Dia macam ni, kalau kita perut rasa macam perut bloating kan, okey, kita tahu satu benda, diafragma ke bawah, ni APD lah. Diafragma ke bawah, pelvic muscle naik ke atas. Bila pelvic muscle naik ke atas, dia akan contract kita punya bukaan lubang dubur tu sendiri tau, dan juga usus besar kita. So bila kita buang air besar tu, dia jadi najis tu jadi kecil macam pensel, ataupun jadi macam tek kambing, ataupun dia tak keluar langsung. Dan ada lendir setiap kali berak. Lendir ni pula bermaksud lendir tu daripada kita punya dinding usus kita tu sendiri. Dia mucus. Mucus ni sepatutnya dia tak keluar macam tu sekali tau. Tapi bila untuk usus tu, dia macam usus tu sesama lah. Saya nak beritahu, usus tu macam usus tu sesama, dia menghasilkan lebihan mucus, lepas tu dia akan keluar sekali dengan kita punya najis tu. Ini nak kalau putih lah, kalau kuning lah orang tengok kan. Okey, jangan risau, benda tu perkara biasa aja. Okey, kepala selalu melayang dan rasa macam nak pingsan tapi masih boleh kawal. Ya, inilah simptom klasik orthostatic intolerance. Simptom klasik dia. Dia rasa macam nak pingsan tapi dia tak pingsan. Dia rasa pening, dia rasa macam nak pingsan tapi tak pingsan. Okey, perut sebelah kiri sakit dan mengeras macam kram. Ini disebabkan oleh APD juga, adrenophrenic dysplasia. Bermaksud kita akan hilang kawalan pada kita yang otot abdomen ni. Sebab tu dia boleh jadi besar dan ini dia akan trigger rasa kah dan kram tu sekali. So kalau jadi macam ni, telan Buscopan. Boleh beli kat farmasi. Dia akan kontrol binatang ni. Badan kadang okey, kadang lemah, tidak bermaya, kadang rasa berpusing 320 darjah. 320 darjah ni panggil vertigo dah lah. Rotut atas lembek. Kalau rotut asal lembek ni perkara yang mudah. Bila kita jadi APD, bermaksud kita punya otot sawas kita belakang ni dia akan pendek. Dia akan start pendek lah. Bila dia start pendek ni saja, kita tahu sawas ni dia bersambung dengan kita punya pelvic muscle, bersambung dengan kita punya tulang femur ni. So bila dia saja, kita tahu dalam kita punya sawas muscle tu dia ada banyak saraf yang bekalkan pada kita punya kaki. Dia akan selalu jadi pada belah kiri, kaki kiri selalu jadi binatang ni. So bila jadi macam tu saja, dia kepit kita punya saraf tu, memang power tu hilang pada kita punya kaki tu rasa lembek. Okey. Cerita baru. Takut fikir penyakit kronik atau kanser. Tak lah, benda biasa je ni. Benda GGA memang selalu jadi macam ni. Tak ada heran lah. Biasa. Okey, kita tengok pedih dekat lubang dubur masa meneran. Berak rasa pedih dekat lubang dubur masa nak meneran, tanda dia sebab benda biasa. Bila kita tahu jadi APD, pelvic muscle kita kontrak yang bawah, lubang bawah tu tutup. Bila kita berak memang rasa pedih lah dekat situ. Bila nak, terutama kalau kita teran, dia boleh jadi masalah buasir sekali. So masalah buasir ni bukan sebab makan daging, tak ada kaitan pun dengan masalah makan daging tu. Okey, so kita tengok soalan 9. Tanya sama ada sakit GERD dan anxiety menyebabkan susah nak membuang air besar ke? Ya, sudah sepertinya disebabkan oleh masalah APD, abdominal phrenic dysplasia. Macam saya cakap tadi, diafragma ke bawah, pelvic muscle naik ke atas, tutup macam dia kunci kita punya lubang dubur tu. Memang dia akan menyebabkan rasa susah nak membuang air besar. Okey. Soalan, belum pernah diagnosis anxiety tapi selalu rasa berdebar. Berdebar ni dia trigger dengan adrenalin. Okey. Tak boleh baca benda tentang sakit. Okey, reflux ni bukan main masam pahit rasa yang padah betul tegak habis sakit badan ni pelanggan tegang-tegang. Ya, betul. Kalau sakit, okey, soalan ni dia semua dah Tuan Zul Hisham kalau faham punya konsep, tuan boleh jawab dah sendiri soalan ni. Okey, kalau sakit belakang badan. Okey, saya buka ni lah, buka competition malam ni. Saya buka competition malam ni.
Okey. Pertandingan malam ni kita menang MBB Twilight Coco. Pertandingan. Okey. So Tuan Zul Hisham dikata kat sini, reflux ni bukan main masam pahitnya, rasa panas betul tekak. Habis sakit badan di belakang, tegang-tegang. Okey, soalan yang pertama, apa yang menyebabkan sakit belakang badan apa Tuan Zul Hisham ni? Sila jawab, hadiah-hadiah yang ni MBB Twilight Coco. Sila jawab. Okey, menang kat Tuan Zali. Sowas ketat. Okey, Tuan Zali macam biasa kontak saya lah dah. Kontak saya. Okey, sowas ketat. Sowas ketat dia akan menyebabkan rasa sakit kat belakang. Okey. Satu lagi soalan. Macam mana apa sowas ketat ni trigger untuk masalah reflux bagi Tuan Zul Hisham ni? Silakan siapa yang boleh jawab. Satu lagi apa MBB Twilight Coco. MBB Twilight Coco. Macam mana sowas yang ketat trigger untuk masalah acid reflux bagi Tuan Zul Hisham? Macam mana masalah sowas ketat trigger masalah acid reflux bagi Tuan Zul Hisham? Okey. Betul untuk Cik Ha diaphragm tarik. Okey. Diaphragm tarik saya bagi saya bagi satu lagi ni. Diaphragm tarik itu betul lah. Saya bagi 3 hari ni, kita buat 3 hadiah. Satu Cik Ha mesej saya, Tuan Zali mesej saya. Lepas tu satu lagi. Macam mana diaphragm tarik ni trigger untuk masalah acid reflux tu? Sila. Kita nak bagi Tuan Zul Hisham boleh faham masalah dia ni. Sebab apa? Dia satu masalah mekanikal ni. Sila. Macam mana diaphragm tarik tu? Diaphragm tu tarik trigger untuk masalah acid reflux. Sila. Sebab GGA tak boleh lah. Tak boleh. Ni kita otak splinter makin terbuka akibat diaphragm. Okey. Dia sebutan tu bukan splinter, dia splinter. Untuk dia tak dah dapat satu. Okey. So bila dia bila stres, sowas ketat. Okey, bila sowas ketat, dia akan tarik diafragma kita ke bawah menyebabkan berlakunya APD tu. So bila diafragma kita ke bawah, kita kena tahu otot diafragma diikat dengan lower esophageal sphincter. Kita injap kita tu, sphincter ni injap. Bahagian dekat kita punya bukaan sambungan kepada kita punya perut tu. So bila tu dia terbuka macam ni Bila dia flat saja, tarik ke bawah flat, terbuka lebih sikit. Lepas tu jadilah masalah reflux. So dekat sini Tuan Zul Hisham tahu tau. Benda ni dia masalah mekanikal dia. 1, 2, 3 dia jadi. 1, sowas tegang, sakit belakang. Sakit belakang, sakit belikat, sakit bau, sakit leher, sakit rahang, sakit rasa berat kepala, sakit kepala pun boleh jadi juga. Lepas tu bahagian kaki dia akan sakit belakang, pelipat lutut, sakit tumit. Ni isu sowas ketat. Okey, lepas tu dia akan tarik kita je diafragma. Sebab otot sowas dia terikat dengan otot diafragma. So diafragma tertarik ke bawah menyebabkan berlakunya APD, abdominal phrenic dysphagia, yang mana akan meratakan kita punya otot diafragma tu. So dia akan jadi sesak nafas sikit. Okey, jadi sesak nafas lah. So benda tu kita tahu dia terikat dengan otot lower esophageal sphincter kita sekali. So benda ni dia akan buka otot LES kita, menyebabkan berlakunya masalah reflux. Okey, harap clear. Saya belanja 3 ni untuk menjelaskan soalan tu. Okey, boleh. Okey, alright. Ya betul, buka pun panas. Reflux punya isu. Takut, okey, soalan. Belum pernah diagnosis anxiety tetapi selalu rasa berdebar, tak boleh baca. Tuan, macam mana nak longgarkan sowas? Nak longgarkan sowas dia takes time. Dia benda ni dia tak boleh stretch, dia tak boleh paksa stretch benda tu. Dia memang ada sowas stretching punya modul, kita pun buat juga, tapi dia bukan untuk yang beginner. Beginner tak boleh buat. Dia hanya untuk yang dah buat cardio dengan steady, boleh maintain 45 minit, seminggu buat 5 kali, boleh. Lepas tu dia tak trigger apa, boleh tidur okey, berak okey, makan okey, dan baru boleh praktis untuk sowas punya stretching.
Kalau praktis awal-awal dia akan jadi lagi stres sebab otot tu tengah ketat lagi. Bila otot tu tengah ketat, kita stretchkan dia lagi, dia memang akan melawan lagi lah. Dia akan lagi ketat. So tak boleh. So kita kena bagi boleh buat cardio, makan APD okey dulu. Lepas tu boleh buat cardio apa semua, then baru kita boleh start praktis untuk nak buat stretching yang soas tu. Okay. Waalaikumsalam Mamai Monster. Okay, belum pernah anxiety tuan saya merokok, boleh ke JJA ni? Berhenti so slow. Saya kata kenapa udara masuk dalam hidung, masuk ke dada rasa sejuk. Okey, dia sebab ada isu reflux sikit. Sebabkan dia napas tu rasa kosong sekali. Untuk Cik Mami Monster, napas tu kosong sebab perut tu diafragma ke bawah, dia setengah bloating tu sebenarnya. Bloating tu. Kenapa geng marathon ada yang muntah masa lari? Yang ni memang soalan yang sangat best. Ada soalan yang best juga saya jawab. Okey, kenapa geng marathon ada yang muntah masa lari? Perkara biasa. Bila kita lari kan, okey, ingatlah cara kita bernafas pun akan bertukar tau. Okey, bila kita lari lama, lebih daripada kita punya kemampuan, kita akan start mencungap tau. Bila kita start mencungap tu, kita tahu memang yang ni dah ke bawah dah sebenarnya, diafragma kita ke bawah dah. Bila diafragma kita ke bawah, dia bantu untuk kita hyperventilate. Hyperventilate ni untuk masukkan oksigen tu dengan lebih laju pada kita punya badan. Tapi bila benda tu kita press lama-lama, dia ke bawah, kita dah start mencungap tu pasal memang dia akan muntah. Automatik dia akan muntah. Kita akan regurgitate dah, muntah keluar. Sama juga macam orang JJA. Kan bila rasa banyak angin sangat, tarik ke bawah, lepas tu kita muntah, baru kita rasa lega. Sama. Okey, tuan yang menopause, kurang estrogen dan hormon pun kacau dan tambah JJA lagi. Risau bila fikir bina otot. Solutionnya bina otot. Untuk selesai masalah ni, bina otot, kurangkan lemak. Bina otot. Kalau untuk perempuan nak kekal sihat, bina otot, workout. Untuk lelaki nak kekal sihat, bina otot. Dua benda tu. Perempuan nak cantik, bina otot. Kalau lelaki nak handsome, bina otot. Kalau perempuan ada masalah kulit, bina otot. Lelaki ada masalah kulit, bina otot. Apa lagi? Lelaki ada masalah testosteron, bina otot. Perempuan ada masalah fibroid, cyst apa semua tu kan, bina otot. Itu je trik dia. Bina otot, workout. Cardio kena buat. At least setiap hari maintain MAF 45 minutes. 45 minutes maintain MAF. Lepas tu yang lain tu lepas tu yang lain tu main kettlebell. Kettlebell paling senang, kau exercise. Ya betul. Macam saya memang main kettlebell saja hari-hari. Saya memang main kettlebell. Ni ada kettlebell 8 kilo ni kan. Ni 8 kilo, belakang saya 16, 12, 24 kilo. Main kettlebell. Nak sihat bina otot. Itu je. Macam mana nak hilangkan rasa pedih panas di tekak? Ada tips tuan? Ada tips makan ubat pantoprazole, PPI. Ada hilang lah. Dia hilang. Tapi kalau rasa panas pedih boleh makan lah. Tapi dia tak boleh makan kerap. Okay? Kalau makan kerap tu maksud dia ada something wrong yang kita buat untuk trigger dia. Kena cari. Okay? Disebabkan menopause tulang rapuh, boleh ke angkat berat? Boleh. Angkat benda berat yang tak apa nak berat sangat. Training dulu slow. Training slow. Boleh ya. Jangan risau. Jangan terus angkat benda berat tu. 16 kilo berat sangat ke tuan? 16 kilo lah. Mana 16 kilo? Kalau untuk lelaki normal lah. Untuk lelaki 16 kilo ni kira orang kata medium weight untuk lelaki. Untuk contoh ni contoh ni ni 16 kilo lah, 16 kilo kan. Ni 16 kilo. So dia medium weight ni kita guna untuk buat kalau macam ni dia boleh buat lah. Yang ni orang panggil clean. Okay, lepas tu dia boleh buat untuk yang ni orang panggil snatch. Lepas tu dia boleh buat untuk press biasa boleh. So kalau untuk lelaki yang ni medium. So kalau macam saya yang ni saya guna untuk buat pergerakan tu lah. Kalau untuk
Dia ada yang paling berat bagi saya guna untuk 24 kilo. 24 kilo ni ni. Yang ni untuk saya buat untuk swing. Swing ni untuk buat botol paha dengan belakang. Swing lah, swing. Swing. So dia ikut fit level masing-masing lah. Tak perlu start macam saya. Kalau macam ada masalah GGA tu kuat lagi, start dengan kalau untuk nak buat macam clean dengan snatch tu, boleh start dengan 8 kilo dulu. Lepas tu slow naik dia punya berat lah, 8 kilo. Dah steady dia naik 12 kilo. Dah steady lagi naik 16 kilo. Dah steady lagi naik 20 kilo. Pelan-pelan lah naik kan. Kalau DJ pun boleh kena endo endo apa atas nama dia betul-betul apa endomyocarditis something macam tu rasa. Endometriosis. Untuk masalah ni, masalah wanita lah nah. Ini perkara biasa lah. Kalau hilang berotot dia jadi lah. Dia akan mengakibatkan masalah gangguan pada kita punya hormon. Ini adalah perkara biasa. Ini adalah perkara biasa kalau dia nak jadi. So untuk selesaikan masalah ni macam biasa, workout. Kita dalam MBB ni kita praktis makan Hawfai, praktis MBB, makan Happy D, Real B, Microbal, Real C. Semua tu hanya untuk membolehkan kita bersenam sahaja, untuk membagi kita ada tenaga, ada kekuatan dan kebolehan untuk bersenam. Kalau kita makan Hawfai apa semua ni tapi kita tak bersenam, rugi lah. Sebab kita makan semua tu untuk membolehkan kita bersenam. Brand Pro Iron, ada Pro Iron dah. Saya nak kena buka beg kuning ah, beg kuning jual kettlebell kot, no. Awak duk rumah tekanan darah normal, kalau pergi klinik jumpa doktor atau darah ni anxiety ke, dia ni orang panggil white collar syndrome. Dia bukan jumpa doktor saja, dia sebenarnya dia jumpa siapa-siapa saja yang kita rasa ada authority kat atas kita. Jumpa JPJ pun sama juga, tekanan darah naik juga, walaupun kita lesen semua, IC semua, road tax semua hidup pun trigger juga kan. Perkara biasalah tu. Jadi sebab kita hilang kebolehan nak hadap stres lah, disebabkan oleh masalah disfungsi hippocampus. Nak selesai benda ni, workout lah. Itu je, workout. Okey, soalan yang sangat best daripada Tuan Zafran Razak. Tuan, macam mana nak workout? Okey, sat. Okey, saya ada buat buku bab ni untuk Tuan Zaf. Ada, semua ada dah. Ni Jalan je pun dah trigger GGA, memang tak boleh senaman ke? Download lah buku kitab ni. So saya explain macam mana nak selesaikan masalah ni. Okey okey. Bagaimana mengatasi masalah ni? Tu saya cerita dah kat sini. Pang. Lepas tu sambungan dia pula ada dekat sini. Ni sambungan dia. Apa dah bagaimana zon 1 dan 2 bantu untuk pulih GGA? Ambil baca je lah. Baca je. Otak terminal masa kita rehat kan. Macam mana nak manage rehat ni, tidur dan lain-lain. Dia kalau start bidang otot ni, makan kena cukup. Itu saya nak peringat korang, makan kena cukup Sebab kan bila kita mula mungkin kita start MBB ni, makan Hawfai ni, kita start dengan 6 kali makan. Lepas tu kita dah okey sikit, makan Hawfai MBB ni, dia boleh buat lah kurang-kurang sampai 3 atau 2 kali makan. Lepas tu bila start bersenam, memang kena buat 3 kali makan ataupun 4 kali makan balik. Kalau tidak, power tak cukup. Kalau power tak cukup, macam mana kita nak bina otot? Protein kena cukup, karbohidrat kena cukup, lemak kena cukup. Baru dia boleh bina otot. Kalau tidak, kita tak boleh nak bina otot. No?
So apa, otot terbina masa kita rehat kan? Yes, sudah semestinya. Yang tu yang kita buat workout tu, lepas tu kita buat muscle tear, baru dia akan ada recruitment of muscle baru, dan benda tu berlaku waktu kita tidur. Waktu kita tidur tu makan kena cukup lah. Ayam gula kena cukup. Power baru kita ada power nak tidur. So kita kalau macam selalunya kalau kita tidur full, biasa dia akan guna dalam 500 ke 600 kalori. So kalau kita workout, tidur kita tu memerlukan lebih banyak tenaga. Dia akan naik sampai ke 700 kalori masa kita tidur tu, kita bakar tenaga kita. So kalau makan tak cukup, memang trigger waktu tidur. Memang trigger lah. Tiba-tiba bangun dah ketat dada lah. Dia ketat dada, sesak nafas lah. Makan tak cukup, gula tak cukup. So makan, gula kena cukup. Supaya kena kejar dengan anjing terus takut bersedang kat rumah je. Boleh je, ada treadmill tu lari lah, tak ada masalah. Boleh Cik Nuris, tak ada masalah. Jahat sungguh anjing tu, nak kena anjing ni. Jijik ni boleh naikkan tekanan darah ke? Boleh. Disebabkan oleh bila kita release adrenalin yang menyebabkan kita jantung jadi laju tu kan, kita check memang tekanan darah tinggi lah. Sebab adrenalin sifat dia menyebabkan vasoconstriction. Dia akan kecutkan kita saluran darah supaya kita boleh shoot darah tu lagi laju lah. Shoot darah tu lagi laju untuk bekalkan oksigen pada kita punya tubuh. No? So itu je lah reason dia. Okey. Baik. So itu saja. So untuk makluman semua, harga Hafai semua kita akan maintain sampai 15 hari bulan saja. Lepas tu kita akan berlaku sedikit peningkatan harga. So siapa-siapa nak buat belian pada Hafai ataupun produk MBB, silakan. So saya tengok kalau ada soalan, kuku ada orang nak tanya apa-apa ke, soalan buah lah ni sebelum nak habis dah. Dah habis dah lah. Kita dah lalu lah. Okey, baik. Dah. So Hafai Ultra tu apa bezanya? Hafai Ultra ni, saya tunjuk beza dia. Sat lah. Hafai Ultra stok habis dah. Ada kat kilang. Esok bawa main baru. So yang ni untuk apa, trial pack lah, untuk orang yang nak beli dia malah nak beli yang pack penuh lagi, dia nak try dulu, boleh ambil trial pack. So trial pack ni, Hafai ni dia ada untuk beza dia ada moringa, dia ada saffron, bromelain dan juga astaxanthin. Itu beza dia. Yang mana dosage dia kita ada adjust dah untuk orang GGA. So ambil lah, dia sebenarnya dia lagi bagus daripada Hafai biasa. Itu yang dia lagi bagus lah, senang dia lagi bagus lah. Tu macam nak stabilkan macam bawah pinggang yang bila makan Hafai. Untuk masalah bawah pinggang ni, kalau Hafai praktis MBB sekali lah. Ambil Hafai, praktis MBB, lepas tu follow saja fasa 2, fasa 3. Dia okey. Untuk macam bawah pinggang tu. So dia tak ada apa pun benda nak fikir. Follow saja. Kenapa dia tengah macam ada beat yang sekali degup, lepas tu dia hilang. Yang ni dia panggil apa dah? Apa dia kalau ECG tu panggil apa, saya pun lupa lah. Tapi dia ada perkara yang biasa lah. Seperti yang kita tak perlu nak herankan sangat pun. Tak perlu nak heran dia. Rasa dia, saya nak cuba boleh Hafai Ultra, boleh. Contact diet rasa dia sama saja. Ya tak lah, banyak ilmu dapat malam ni, sama. Cik Faz, terima kasih. Macam nak degut laju kan? Okey, rasa dia sama ke? Sama. Okey, baik. So itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Esok ni saya tak buat live tau. Sebab esok isteri saya punya birthday. Esok isteri saya punya birthday. So saya tak boleh nak buat live. Okey. Berapa harga Hafai berapa harga Hafai dalam pack? Berapa harga?
Berapa harga? Yang ni RM54. So dalam ni dia ada 7 saja, 7 secet saja. RM54 nah. Macam main besar birthday ke? Esok main besar punya birthday. So kita kena ada kat rumah. Kalau kita tak ada kat rumah, mampuslah. Itu yang cerita ya. Happy birthday ni abang tu datang lah. Nanti saya khabar dekat dia nah. Okey baik. Dia muka. Dia bini kita sayang teruk. Okey baik. Dia yang menjadi bahan uji kaji saya sedikit punya lama bahan uji kaji. Esok ada tak lah esok ada hukum betul. Tak boleh lah. Okey baik. Itu saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih family MBB yang hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.